Jadual menunjukkan ciri bagi 4 satelit. Anda tugaskan untuk mengkaji ciri satelit yang sesuai. Pilih satelit yang sesuai. Berikan sebab pilihan anda. Ni soalan menilai. Menilai lah. Soalan menilai kan. Okey. Jadi kita tengok soalan dia akan bagi jadual. Jadual macam ni. Dia bagi satelit je lah. Satelit, badan bahan satelit. Satelit kita nak muatan haba tu tinggi, muatan haba tu rendah, muatan tu tinggi, muatan tu rendah. Jadi kita nak muatan haba tu tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, tinggi kan. Jadi kalau tinggi apa alasan ni? Ingat tak? Perubahan suhu ya, perubahan suhu yang perubahan suhu yang apa? Q sama dengan MC theta, ingat? Yang rendah. Ya, perubahan suhu yang rendah. Theta dengan C kan. Jadi boleh jawab tu lah. Jadi warna, kita nak warna apa ni? Hitam ke putih? Putih. Okey, kalau kamu muskil, rasa pelik, kamu pergi lompat sini. Sumber kuasa yang kita guna, sumber kuasa apa? Dekat satelit? Solar. Ya, solar lah. Kerosin ni macam nak isi minyak kan? Minyak bukan ada dekat tu. Dekat sana tu, nak kena hantar je no kan? Nuclear energy ni bahaya lah kan? Ini pun sama juga macam bahan api. Jadi kita pilih solar. Nampak? Solar dengan tinggi. Automatik kita pilih putih lah. Faham? Putih apa? Kenapa pilih putih? Pemantul cahaya. Ya, betul lah. Memantul haba. Haba dan cahaya. Dia pantul. Boleh kan? Jadi taklah panas sangat. Haba dipantulkan. Okey, jisim yang kita pilih, jisim yang rendah. 200, 300 ni rendah. Jadi pilihan R. Itu cara nak jawab dia kan. Yang pertama, kita pilih muatan haba tinggi ataupun kita panggil C yang tinggi. Jadi kadar peningkatan apa tu? Kadar peningkatan suhu yang sedikit. Theta yang rendah. Faham? Faham. Jadi kan, 2 markah. Ini markah 1, ini markah 2. Okey, ni pula kita pilih warna putih. Apa tadi? Pemantul cahaya. Cahaya dan haba lah kan. Ini markah 3 dan 4 lah. Okey kan. Sumber yang kita guna ialah solar. Kenapa guna solar? Tenaga yang boleh diperbarui. Dia umum sangat kan. Kamu jawab tenaga yang apa, menjimat pun boleh. Dan dia tak tahu tukar lah kan. Nak jawab apa? Dia kata tenaga, betul kamu jawab boleh diperbarui. Tenaga yang diperbarui, jimat kos pun ada. Yang penting juga sini, tidak perlu ditukar selalu. Ini penting. Sebab dekat atas tu siapa nak tukar? Nak tukar tu ada orang, tapi susah lah kerja dia. Ada setengah orang kerja tukar ni, susah juga. Okey kan. Itulah. Kamu jawab tadi pun diterima juga kan. Tenaga yang boleh diperbarui. Okey, jisim yang rendah, apa alasan dia? Jisim kecil? Mudah. Ringan dah, senang kan. Okey, jadi dia kata ringan, jadi tidak perlukan tenaga yang tinggi untuk penghantaran. Betul tak? Kalau berat kamu nak hantar, tenaga lagi tinggi lah. Jadi nak jawab dalam jadual kan. Tapi mesti kita letak lagi jadual ni kan. Okey, pilihan R. Kan? Pilihan R yang ni lah. Jadi markah dia apa? 10 markah. Faham ni?
10 markah Okey, kita pergi pada soalan yang lain pula.